Okay, baik sahabat. Saya rasa video ni agak random sikit lah kan. Dan seperti mana yang saya cakap sebelum ni, kalau saya nak buat video, saya buat video lah. 2 hari lepas, saya santai ngopi-ngopi dengan saya punya rakan seperjuangan saya kan. So, kami bersembang-bersembang tu terimbau balik cerita kan. So, kejadian ni bukan berlaku pada saya dan bukan cerita daripada in-charge saya, tetapi daripada in-charge dia lah. Dan pasukan tidak perlu saya ceritakan dia daripada pasukan mana. Dan kisah ini diceritakan oleh beliau berlaku saya rasa mungkin dalam 10 tahun yang lepas lah. Dan kedua individu ni tidak perlu saya ceritakan, tidak perlu saya sebutkan nama mereka. Dan cerita ni agak menarik juga untuk dikongsikan sebenarnya. Dan kejadian ini berlaku di Gunung Tahan lah. So apa yang berlaku pada ketika hari kejadian itu, dia punya in-charge dia lah melakukan satu exercise ataupun operasi lah pada ketika itu. Dan mereka membawa set radio semboyan, membawa set radio. Dan tidak semana-mana in-charge kepada rakan saya ni tadi telah tertinggal di belakang lah. Dan yang depan terus berjalan dan tanpa menoleh ataupun melihat rakan mereka itu pada hari kejadian itulah. Dan selepas dia perasan dia tertinggal di belakang, dia cuba mencari mereka tadi tu. Saya tak tahu macam mana dia boleh tertinggal. Kalau nak kata alert tak alert ni, saya rasa benda tu di luar kotak pemikiran kita lah sebenarnya. Tak mungkin kita yang bahagian depan ataupun kita yang di belakang boleh terpisah. Dan kisah-kisah orang tersesat ni sebenarnya banyak sebenarnya. Dan kita pun tak pasti macam mana mereka boleh terpisah. Dan kisah institusi ataupun pasukan-pasukan ni terpisah daripada rakan sebenarnya banyak yang tidak diceritakan sebenarnya, yang tidak dikongsikan kepada umum ataupun kepada penonton-penonton semualah, maupun dari segi media sosial, dari segi bacaan dan sebagainya. Memang tidak banyak yang diceritakan sebenarnya tentang institusi-institusi yang terpisah daripada rakan-rakan mereka ni sebenarnya. Dan kalau kita lihat laporan di Limbang, seorang anggota tentera Batalion ke-7 Regimen Sempadan RS dalam kurungan yang berpangkalan di Kem Kidurong Bintulu hilang ketika sedang bertugas dalam Ops UKO di sini bersama Jabatan UKO dan Pemetaan JUPEM Sarawak. Dan kalau kita tengok kisah tentera yang terpisah daripada rakan-rakan yang lain ni, dia sebenarnya dia dah ikut skop dia sebenarnya. Bukan suka-suka kita kau pergi sana, aku pergi sini. Dia tidak sebenarnya. Dan kalau kita tanya kepada beliau macam mana dia boleh terpisah, mungkin kita tahu kisah di sebalik macam mana dia boleh terpisah lah sebenarnya. Dan kisah ini bukan saja berlaku dalam institusi lah. Dan kisah ini juga diceritakan oleh adik saya ketika pergi memburu. Dan dia termasuk dia 6 orang. Dia berada di belakang sekali. Dan macam mana dia boleh terpisah tu, daripada apa yang dikongsikan kepada saya, mereka tu hilang. Yang depan tadi, yang 5 orang tu hilang secara tiba-tiba. Dan dia bukan juga dia nak ikat tali kasut. Ada juga orang terpisah daripada rakan-rakan mereka ni ketika mengikat tali kasut pun ada juga. Dan dalam beberapa saat saja dia boleh berada di tempat yang lain. Dan kita bukan nak cerita pasal hantu, tapi apa yang saya nak kongsikan dalam video hari ini adalah ketika kita berada di tempat orang ni, kalau boleh kita jangan menegur kalau kita jumpa benda-benda yang pelik kan. Lepas tu kita jangan terlampau excited, terlampau seronok, terlampau teruja dan sebagainya kan. Kita kena sentiasa alert lah. Kalau boleh mata kita sentiasa tertumpu kepada rakan-rakan seperjuangan kita itu, supaya kita kadang-kadang kita tak nak ambil benda-benda yang mengarut lah, yang tidak masuk di akal kita sebenarnya. Tetapi benda-benda ini banyak berlaku. Begitu juga kisah-kisah pemburu yang tertembak rakan mereka sendiri, baik ianya di Semenanjung Malaysia ataupun di Malaysia Timur. Ada kisah-kisah seperti itu ketika mereka memburu dan mereka tertembak rakan mereka. Dan kita berbalik kepada kisah yang dikongsikan oleh rakan seperjuangan saya. Ketika in-charge dia tadi terpisah daripada rakan-rakan dia yang lain tu, so dia cubalah memanggil untuk berkomunikasi dengan mereka kan. Tetapi tidak ada sebarang jawapan. Dan dia berada di dalam hutan di kawasan Gunung Tahan itu. Gunung Tahan itu dia berada di Pahang. Dan selama seminggu dia sesat itu. Tapi sebelum
dia ke hadapan seminggu berada dalam hutan itu, apa yang kisah yang menarik daripada penceritaan ini, apa yang dikongsikan oleh beliau kepada rakan seperjuangan saya, kepada saya, maka saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Kisahnya adalah ketika dia seorang-seorang berada di dalam hutan tersebut, dan tidak semana-mana dia ternampak satu sekumpulan manusia yang sangat kecil, dan pernah diceritakan di dalam Mastika suatu ketika dahulu, ketika Mastika masih ada lagi kan, sebelum ada media-media digital seperti sekarang. Kalau kita nak baca, kita boleh baca dekat handphone, dekat komputer dan sebagainya lah. Jadi pada hari kejadian itu, dia melihat sekelompok ataupun sekumpulan manusia kedil tau, yang pernah diceritakan di dalam majalah Mastika, yang dijumpai, yang tentera-tentera zaman insurgensi jumpa dululah, ketika zaman-zaman komunis dulu. Dan pada hari kejadian itu, incas kepada rakan saya tadi itu, dia terjumpa beberapa orang kedil daripada kejauhan menuju ke arah dia. Tetapi makhluk itu, sebelum makhluk itu sampai ke tempat incas kawan saya tadi itu tertinggal daripada kumpulan tersebut, sebelum makhluk-makhluk itu sampai kepada beliau terus memanjat pokok. Dan di situ dia melihat beberapa kumpulan makhluk ini sangat kecil. Dia seperti manusia, tapi dari segi fizikal mungkin agak berbeza dari segi muka, dan mungkin dia punya bentuk dia macam manusia juga. Cuma saya tak tahu nak gambarkan macam mana, tapi ilustrasi ini telah dilakarkan oleh kejap saya cek. Ini adalah contoh lakaran yang dilukis ataupun dilakarkan oleh W. Whitcraft Januari 2008 ni. Tak apa, saya letak dekat sebelah sini, sahabat tengok Ni lakaran-lakaran dia. Lebih kurang macam itulah dia punya lakaran dia. Balik pada kisah incas rakan saya tadi itu, ketika dia menemui sekumpulan manusia kedil ini, selama 1 minggu hanya sekali itu dia menemui benda yang, makhluk yang saya tak tahu itu boleh saya katakan itu adalah makhluk kriptid. Makhluk kriptid ini adalah makhluk yang tidak dicatatkan di dalam senarai makhluk yang ada, tapi dilihat oleh orang. Disebabkan itu mereka dipanggil sebagai kriptid ataupun makhluk kriptid lah. Jadi selepas pertemuan dengan makhluk-makhluk itu, selama 1 minggu dia cuba berkomunikasi dengan rakan-rakan yang lain dengan menggunakan radio lah pada ketika itu, untuk mengambil dia. Dan mereka yang berada di di base telah mengarahkan dia untuk mencari tempat lapang supaya helikopter senang masuk ke kawasan tersebut. So selama 1 minggu tu dia mencari tempat sambil dia berkomunikasi dengan mereka yang berada di markas ataupun di base. Dia cuba survive lah selama 1 minggu. Dia cuba survive. Dan sempat juga dia menangkap ikan dan disalai, dia membuat penempatan sementara di dalam hutan tersebut, sehinggalah dia berjaya diselamatkan dan dikeluarkan. Dan cerita ini hanya diceritakan dalam kalangan kami saja dan tidak dikongsikan secara umum kepada masyarakat di luar sana. So kalau dia tak bercerita pada saya, kalau rakan saya tak bercerita pada saya takkan tahu cerita ni. Dan cerita ni pun tidak dihebohkan di mana-mana media sosial lah, mahupun ianya daripada soft copy ataupun hard copy lah. Dan di sini saya cuba kongsikan kepada sahabat tentang dia bertemu dengan makhluk yang pendek. Rakan saya bercerita tentang incas dia yang tersesat itu kan. Bagi saya cerita itu sangat menarik sebenarnya. Hutan kalau kita tengok, hutan kita dah makin lama makin kurang disebabkan pembalakan yang tanpa ada kawalan dan sewenang-wenangnya kita tebang hutan, di mana di dalam hutan tersebut terdapat makhluk yang orang tidak catat ataupun tidak rekodkan. Kalau direkodkan, orang tidak akan percaya sebenarnya. Kalau tidak direkodkan pun sebenarnya, orang tidak akan percaya. Hanya orang-orang yang boleh dikatakan rezeki. Dan sangat bertuah bagi saya bila mereka dapat menemui sekumpulan ataupun kelompok makhluk yang boleh dikatakan bukan semua orang boleh lihat sebenarnya. Malah ada di kalangan mereka ni, ketika mereka menemui ataupun terjumpa makhluk ini, tidak diceritakan secara meluas sebab takut dikatakan gila. Dan saya percaya makhluk-makhluk ini seperti orang pendek, awang kenit, orang kedil ataupun Bigfoot, Sasquatch, Yeti, sejarah gigi dan sebagainya, saya percaya mereka wujud sebenarnya. Malah ada footage Bigfoot yang telah dirakam, walaupun telah dirakam dengan menggunakan camera trail, tetap orang tidak percaya akan kewujudan mereka lah. Dan ada satu video yang saya tengok baru-baru ni, sangat menarik.
dan sangat friendly sekali Bigfoot ini. Dan footage itu berumur 2 tahun yang lepas direkam dengan menggunakan kamera trap. Dan sangat menarik sekali bila Bigfoot itu mengangkat tangan dan melambaikan tangannya kepada kamera trap tersebut, mengatakan aku ada. Dan video-video Bigfoot yang direkam ni pun kebanyakannya di US lah. Dan untuk di negara kita Malaysia ni, daripada Indonesia, senusantara ataupun seborneo, belum ada lagi footage. Itu pun ada satu video ketika mereka main motocross, itu melalui jalan off-road. Itu pun ada terjumpa kelibat, yang itu mereka panggil sebagai suku mantai sebenarnya. Dan sangat kedil, sangat cepat dan sangat pantas sebenarnya. Dan dia punya rakaman pun agak kabur juga, sebab makhluk itu berlari sangat laju lah di dalam video tersebut. Jadi saya percaya makhluk-makhluk ini ada. Itu terpulang kepada pemikiran sahabat-sahabat semua, mau percaya ataupun tidak. Dan saya percaya kita balik kepada penceritaan tentang hutan kita yang semakin mengecil ini, semakin mengecil dan digantikan oleh sawit-sawit, hutan-hutan sawit yang merosakkan ekosistem, yang merosakkan hutan kita. Dan hampir separuh daripada hutan kita telah ditebang dan digantikan dengan hutan sawit. Dan kalau kita masuk dengan lebih dalam lagi ke hutan-hutan yang masih ada, yang masih wujud, yang masih tinggal lagi, walaupun tidak diwatakan sebagai hutan, tapi mungkin 10 ataupun 5, 7 tahun akan datang, mungkin hutan-hutan ni akan hilang jugalah. Dan kalau sahabat-sahabat tak percaya, sahabat tengoklah di dalam map, dekat situ sahabat akan tengok hutan sawit paling banyak berbanding dengan hutan kita yang betul-betul tulen, pure, yang masih ada lagi. Tapi kehadapan yang saya percaya mungkin dalam 10 tahun hutan kita akan hilang juga. Pasti akan hilang juga suatu hari nanti. Walaupun kita menaiki kenderaan, kereta, motosikal dan sebagainya, ketika kita melalui kawasan laluan jalan raya tersebut, kita melihat hutan masih ada lagi. Tapi kalau sahabat masuk ke dalam hutan itu, ataupun sahabat terbangkan drone di kawasan tersebut, percayalah, dia hanya dilapisi oleh hutan sebagai penyamaran saja. Tapi kalau sahabat masuk ke dalam hutan dengan lebih dalam lagi, saya percaya di dalam sana habis ditarah sebenarnya, dan balak-balak, kayu balak telah pun diambil daripada kawasan tersebut. So jangan percaya dengan hutan yang berada di tepi jalan ketika kita melalui kawasan tersebut. Sebelum saya mengakhiri video saya nak cerita tadi yang pertama daripada kisah rakan saya, yang kedua kisah adik saya, yang ketiga pun adik saya juga. Ketika sebelum itu dia bekerja dengan satu company lah, saya tak nak sebut company mana, tapi hanya melibatkan sawit. Dan ketika mereka melakukan survey di kawasan pedalaman, mereka telah menemui satu gua di Sarawak, satu gua, dan mereka telah bermalam dekat situ satu hari. Esok pagi diorang gerak balik lah. So diorang bermalam dekat kawasan gua, kawasan yang berbatu itu. Daripada apa yang dikongsikan kepada saya, sangat menarik juga. Di Sarawak, yang tadi tu Gunung Tahan di Semenanjung, tapi ini di Sarawak, di belah-belah atas daripada Kuching, di atas lagi, mungkin daerah Bintulu, Sibu, Miri, Kapit dan sebagainya, saya tak pasti, saya pun dah lupa dah. Dan ketika mereka bermalam, so masuk waktu senja, menurut adik saya, dia melihat satu sosok yang sangat kedil sekali. Saya saja lebih kurang umur budak 6 ke 7 tahun macam tu. Paling tinggi pun umur budak 7 tahun lah. So dia melihat daripada kejauhan, nampak sebenarnya sosok tu lebih kurang jarak dalam 100 meter macam tu daripada tapak perkhemahan diorang tu, tempat diorang bermalam tu. Dan dia melihat satu sosok makhluk kedil itu sedang berdiri memerhatikan mereka lah. Lepas tu dia beredar macam tu. Jadi saya percaya dalam hutan kita ni, saya rasa kalau hutan tu dah jadi hutan sawit pun sekarang, sebab cerita tu diceritakan 10 tahun yang lepas sebenarnya. Saya rasa kalau sekarang mereka menemui kawasan ataupun tapak tersebut, boleh jadi kawasan tu dah sawit sebenarnya. Itu saya cakap, hutan kita lah makin lama makin mengecil, tapi hutan sawit makin bertumbuh, macam tumbuh selepas hujan, macam cendawan. So lama-lama hutan kita makin lama makin mengecil. Jadi itu saya cakap, makhluk-makhluk ni ada sebenarnya. Cuma orang yang bernasib baik, orang yang banyak melakukan aktiviti yang bukan camping orang takkan jumpa punya sebenarnya. Tapi kalau kita redah masuk lagi ke dalam hutan dan tempat tu, saya percaya pasti kita akan menemui. Kisah yang kelima adalah kisah rakan saya yang bertugas di wilayah 2 ni, di Malaysia Timur ini. Dia mengenali beberapa orang dan telah pun
mengakui mereka di sini, dia orang Semenanjung, orang Melaka, telah pun bersahabat dengan orang di kawasan sini, dan dia sangat selesa sebenarnya, sehingga kan dia dah dah macam adik-beradik orang cakap kan. So pada suatu hari itu, di hutan di kawasan sini lah, jauh juga tempat yang saya cari buaya tu, so masih ada lagi hutan. Depan ni memang hutan sawit, tapi kalau belah-belah dalam dia banyak lagi hutan. Dan ketika dia memburu rusa, dan dia terlihat satu sosok rusa putih, dan saya pun tak tahu nak gambarkan dia, adakah dia jin, makhluk yang kriptik dan sebagainya, saya tak pasti makhluk itu. Dan di belakang dia, tidak semana-mana, muncul satu makhluk boleh dikatakan Bigfoot, dan bulu dia berwarna putih. Tapi kalau pengkaji Bigfoot di US, kalau bulu berwarna putih, dia adalah Bigfoot tua lah. Dia alpha di kawasan tersebut. Dia lihat rusa keluar daripada hutan. Ini memang hutan, bukan hutan sawit. Dia lihat rusa putih keluar daripada hutan, santai macam tu, dan tidak semena-mana Bigfoot ni keluar, ataupun makhluk berbulu ni keluar daripada hutan tersebut, sambil menghidu-hidu. Dia lebih kurang macam tu lah gambaran dia. So dia ada senapan patah. Dia cuba untuk mencekah senapan patah tu, bercekah. Dan kawan dia telah menasihati dia supaya jangan buat sebarang tindakan untuk menembak makhluk tersebut, sebab peluru senapan patah sahabat tahu dia macam mana, dengan saiz makhluk yang tinggi lebih kurang dalam 8 kaki macam tu lah, 8 lah. Tapi kalau di belah-belah US tu ada yang jumpa 8, 9, 10 kaki pun ada juga. Tapi yang ni dia jumpa lebih kurang dalam 8 kaki macam tu. Dia cuba nak tembak, dan rakan dia tadi telah menghalang dia supaya jangan ambil sebarang tindakan untuk menembak. Boleh jadi mereka dalam bahaya dan diancam oleh makhluk yang sangat besar itulah. Kalau nak kalau kita guna senjata yang digunakan oleh pasukan PDRM ke pasukan ATM dengan peluru 5.56 tu, saya rasa boleh consider lagi kalau kita nak tembak makhluk tersebut. Tapi dengan peluru senapan patah yang hanya bearing saja, hanya melekat dan buat garu-garu saja, saya rasa makhluk itu tidak akan ada efek apa-apa pun sebenarnya kalau kita tembak. Dan selepas dia memikirkan itu dan tidak mengambil sebarang tindakan untuk membedil makhluk tersebut, dan akhirnya Bigfoot itu masuk dalam hutan balik. Kemudian rusa itu pun berpatah balik mengikuti Bigfoot. Itu makhluk yang dijumpa pada hari kejadian itulah. Dan kejadian ini berlaku pada tahun 2018. Pada tahun 2018 kejadian inilah.